Ni Aku sambung start terus ke ada kad-kad ke? Apa dia? Ni sambung terus ke Ni ada sambung terus kad-kad je. juga? Sebab aku Okay. tak ada. Sambung terus. Okay. Dengar tak? Dengar. Okey, dah aku start Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syazwani binti Ahmad Azmi DB240078 daripada kumpulan 6 ingin menerangkan tentang RPH. Tajuk dan topik pengajaran kita ialah isi pembelajaran mengenalkan komponen elektronik. Teori PDP kami menggunakan teori pembelajaran berdasarkan pengalaman iaitu John Dewey. Pendekatan dan pedagogi. Strategi dia berpusatkan bahan dan guru. Kaedah pengajaran ialah dari segi penerangan. Teknik soal jawab, manakala aktiviti yang dilakukan ialah murid memerhati bot elektronik dan memberi respon. Yang kedua ialah simbol dan komponen. Teori pembelajaran sama juga menggunakan teori berdasarkan pengalaman iaitu John Dewey. Pendekatan paragogi, strategi berpusatkan murid, kaedah kerja berkumpulan, teknik perbincangan dan aktiviti yang dilakukan murid mengenal pasti simbol dan komponen dalam kumpulan. Yang ketiga pula ialah spesifikasi komponen. Teori pembelajaran berdasarkan pengalaman iaitu John Dewey ialah pendekatan dia andragogi. Strategi yang dilakukan ialah berpusatkan tugasan dan masalah. Kaedah demonstrasi dan latihan. Teknik yang dilakukan ialah teknik soal jawab kebat. Manakala aktiviti murid mengenal pasti nilai, warna dan polariti. Yang keempat ialah dokumen pemasangan dan keselamatan. Teori PDP iaitu teori pembelajaran berdasarkan pengalaman iaitu John Dewey juga. Pendekatan ialah paragogi, strategi berpusatkan murid, kaedah perbincangan kumpulan. Teknik ialah pembentangan dan aktiviti yang dilakukan murid membincangkan langkah pemasangan dan keselamatan. Okey, kita masuk dekat bahagian RPH harian. Rancangan pengajaran harian. Nama kursus atau mata pelajar ialah teknologi elektronik. Tarikh ialah 16 April 2026. Hari ialah hari Khamis. Tingkatan atau kelas ialah 1 SVM ETN 2. Bilangan pelajar 30. Tempat bengkel elektronik 2. Masa 8 pagi hingga 9 pagi. Tajuk pengenalan kepada komponen elektronik. Pengetahuan yang sedia ada pada murid tu ialah pelajar pernah melihat dan menggunakan barangan elektrik atau elektronik asas lah seperti alat kawalan jauh dan perkakasan rumah dalam kehidupan seharian. Pelajar juga mempunyai pendedahan awal mengenai litar ringkas dan komponen asas melalui mata pelajaran reka bentuk dan teknologi iaitu RBT di peringkat menengah rendah. Yang seterusnya, pelajar mempunyai kefahaman asas matematik untuk mendarab dan mengira peratusan mudah bagi tujuan pengiraan nilai spesifikasi komponen. Hasil pembelajaran yang terdapat daripada RPH ni ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat yang pertama, mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 jenis simbol dan spesifikasi komponen elektronik seperti resistor, kapasitor dan LED berdasarkan technical drawing yang tepat. Yang kedua pula ialah menerangkan spesifikasi komponen termasuk menentukan nilai perintang berdasarkan jadual kod warna dan mengenal pasti kekutupan polariti berdasarkan nota teknikal. Memadarkan komponen elektronik fizikal dengan kedudukan yang betul pada papan litar PCB berpadukan assemble instruction document. Yang ketiga ialah mentafsir arahan dokumen pemasangan assemble instruction dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 langkah keselamatan teori yang perlu dipatuhi sebelum kerja amali dijalankan. Okey, seterusnya. Boleh sambung? Okey. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azmirul Izzat bin Bunga, alias Muhammad Azlan, dan nombor metrik saya ialah DB240025 dan saya akan membentangkan RPH. Okey, yang pertama ialah pada jam 8 pagi sehingga jam 8:06 iaitu selama 6 minit
pensyarah akan melakukan sesi soal jawab terlebih dahulu sebelum memberitahu kepada pelajar tentang tajuk yang akan dipelajari. Okey, gambar paip dan gambar perintang. Paip dijadikan sebagai dummy untuk menyenaraikan tentang fungsi-fungsi resistor. Okey, dan aktiviti pembelajaran dan pengajaran, pengajar akan menunjukkan gambar aliran air kecil, air dalam paip yang mempunyai saiz yang berbeza kepada pelajar. Pengajar akan mengajukan soalan, jika air mengalir terlalu laju, apa yang kita boleh buat untuk memperlahankan aliran tersebut? Pelajar memberi maklum balas, iaitu kecilkan paip ataupun guna kepala paip. Okey, pengajar mengaitkan fungsi kepala paip ataupun penyepit sebagai dan dengan resistor dalam data elektronik. Dan pengajar juga menjelaskan bahawa komponen ini berfungsi untuk mengawal aliran arus elektrik. Seterusnya. Okey, seterusnya ialah pada jam 8.06 sehingga 8.12. Okey, di sini kita pembelajaran dimulakan dengan simbol dan jenis komponen elektronik seperti resistor, kapasitor dan LED. Hasil pembelajaran, murid mengenal pasti simbol jenis komponen dengan betul. Dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru menerangkan simbol serta jenis komponen elektronik seperti resistor, kapasitor dan LED secara terperinci. Dan guru juga menggunakan contoh komponen sebenar kepada murid untuk meningkatkan kefahaman. Murid mencatat isi-isi penting yang membuat pembandingan antara simbol dan komponen sebenar. Okey, seterusnya ialah pada 8.12 sehingga 8.17. Okey, isi pembelajaran yang akan dipelajari ialah spesifikasi komponen seperti nilai, kod warna, polariti dan label. Okey, hasil daripada pembelajaran ini, murid menjelaskan spesifikasi seperti nilai, warna dan polariti. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru menerangkan kaedah membaca spesifikasi komponen seperti kod warna, warna resistor dan polariti LED. Murid memerhati contoh komponen yang ditunjukkan serta mengenal pasti ciri-ciri spesifikasinya. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru bagi menguji tahap kefahaman mereka. Seterusnya ialah Akmal. Turn aku Turn aku Turn kau. Okey, pada pukul 8.17 pagi hingga 8.22 pagi pada 5 minit, isi pelajaran ketiga adalah dokumen pemasangan dan langkah keselamatan semasa pemasangan komponen. Hasil pelajaran, murid mentafsir dokumen pemasangan dan memahami langkah keselamatan. Antara aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah guru memberi penerangkan dokumen pemasangan seperti assembly, drawing dan arahan kerja secara berikan. Maksudnya, guru menerangkan beberapa dokumen pemasangan secara berperingkat lah. Murid membincang dalam kumpulan kecil untuk memahami prosedur pemasangan yang betul. Yang ketiga adalah murid berkongsi hasil perbincangan dan guru menegaskan langkah keselamatan yang perlu diambil. Yang seterusnya pada pukul 8.22 pagi hingga 8.27 pagi 5 minit. Isi pelajaran yang keempat adalah aktiviti mengenal pasti komponen dan spesifikasi secara berkumpulan. Hasil pembelajaran, murid mengenal pasti komponen dan spesifikasi dengan lebih tepat. Antara aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah murid dibahagikan kepada kumpulan kecil dan diberikan beberapa contoh komponen atau gambar berkaitan. Murid bekerjasama untuk mengenal pasti jenis komponen dan spesifikasinya berdasarkan bahan yang diberikan. Setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan mereka di hadapan kelas. Okey, yang terakhir sekali adalah penutup pada pukul 8.27 pagi hingga 8.30 pagi bersama dengan 3 minit. Kita mempunyai dua penutup. Yang pertama adalah penutup kognitif, teknik soal jawab bersama pelajar. Guru melaksanakan sesi soal jawab secara lisan berkaitan spesifikasi komponen elektronik.
seperti nilai, simbol dan polariti. Yang kedua adalah guru mengemukakan soalan untuk menguji kefahaman pelajar terhadap pemasangan komponen yang betul. Pelajar memberikan respon dan menyatakan semula isi penting yang telah dipelajari. Yang kedua adalah penutup sosial, memberi motivasi dan pengukuhan nilai. Antaranya adalah guru memberikan nasihat kepada pelajar supaya sentiasa berhati-hati dan mengikut prosedur semasa menggunakan komponen elektronik. Yang kedua adalah guru memberi pujian dan galakan kepada pelajar yang aktif serta berani mencuba menjawab soalan. Yang ketiga adalah pelajar membersihkan tempat kerja dan menyusun semula peralatan sebelum menamatkan kelas. Sekian, terima kasih. Dah Roman.